Program Penyeliaan Pengalaman Pekerjaan. Hai, Assalamualaikum. Saya Uzair Haziq bin Malik, kumpulan B, pelajar SMP Reka Cipta semester 6. Hari ini saya ingin berkongsikan pengalaman saya bekerja di sebuah syarikat Zukudrat Enterprise, sebuah syarikat yang terletak di Kuala Lumpur. Syarikat ini beroperasi dari jam 8 pagi sehingga 5 petang. Ditubuhkan pada tahun 2023, banyak terlibat dalam tender penyelenggaraan dan melibatkan pemasangan serta penyelenggaraan tangki air, paip dan pam. Zukudrat Enterprise berperanan penting dalam memastikan sistem aliran air berfungsi dengan baik melalui projek penyelenggaraan yang mereka jalankan, terutamanya dalam memastikan semua sistem berfungsi dengan baik dan sentiasa dipantau. Misi syarikat ini adalah untuk menjadikan penyedia penyelesaian paip mekanikal yang dipercayai, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dalam bidang penyelenggaraan dan pemasangan paip serta memastikan keselamatan dan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam projek tender mereka. Namun di dalam operasi harian syarikat, satu masalah utama yang kami hadapi adalah rekod kehadiran yang tidak tepat dan mudah dimanipulasi dalam sistem manual. Rekod yang tidak tepat sering menyebabkan kesilapan dalam pengiraan gaji, kesulitan dalam menguruskan sumber manusia dengan tepat. Kesalahan dalam rekod kehadiran boleh berlaku akibat kecuaian manusia dalam mencatatkan masa ketibaan atau kebolehan atau pemergian pekerja. Masalah ini berlaku hampir semua tempat kerja yang masih menggunakan sistem manual. Di syarikat ini, masalah ini wujud kerana penggunaan sistem lama yang tidak efisien dan kurang tepat dalam merekodkan masa kehadiran. Sebagai penyelesaian masalah ini, idea saya adalah untuk menggantikan sistem manual dengan aplikasi rekod kehadiran berasaskan Face ID yang menggunakan teknologi biometrik untuk mengesan wajah dengan tepat. Dengan menggunakan teknologi ini, pekerja perlu mengimbas wajah mereka pada permulaan dan penghujung waktu kerja. Penggunaan teknologi seperti ini bukan sahaja menjimatkan masa tetapi juga meningkatkan ketepatan rekod yang sebelumnya sering terdedah kepada kesilapan manusia. Untuk penambahbaikan masa hadapan, aplikasi ini boleh berkukuhkan lagi dengan beberapa ciri tambahan seperti menambah fungsi pengesahan keluar masuk untuk mempertingkatkan keselamatan pekerja. Sebagai penyelesaian, ini memperkenalkan aplikasi Zukclock memudahkan pekerja merekodkan kehadiran melalui Face ID. Cuma log masuk dengan email dan kata laluan, kemudian lihat narai tugas yang perlu diselesaikan pada hari itu. Pastikan anda berada di lokasi yang ditetapkan sebelum clock in. Kemudian, klik Face ID dan swafoto untuk mengesahkan kehadiran. Tunggu aplikasi berbunyi sebagai tanda proses selesai. Sepanjang pengalaman ini, saya belajar mengenai budaya kerja yang menekankan kerjasama dan keselamatan dalam setiap projek. Persekitaran di syarikat ini mendorong pekerja bekerja dengan penuh tanggungjawab, terutamanya dalam tugas penyelenggaraan yang memerlukan ketepatan dari segi nilai profesional. Saya belajar bahawa disiplin, ketepatan masa dan komitmen terhadap kualiti adalah asas untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu industri. Pengalaman ini mengajar saya betapa pentingnya bekerja dengan integriti dan kecekapan. Sekian, itu sahaja pembentangan pada hari ini. Terima kasih. But I promise mama's gonna be alright. It's funny.